Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuannya sekali lagi kita dipertemukan bersiaran menerusi segmen Motivasi Pagi, persiaran hanya di IKIM FM, mendidik, menghibur jiwa. Seperti biasa, menerusi segmen Motivasi Pagi ini, kita akan sama-sama bercerita kisah-kisah motivasi yang boleh mendatangkan kekuatan kepada kita, mendatangkan semangat baru pada kita bagi meneruskan kehidupan. Seperti biasa, menerusi segmen ini, saya banyak membawakan kisah-kisah teladan, kisah-kisah haiwan. Dan pada hari ini, saya sekali lagi nak membawakan sebuah kisah dunia atau alam haiwan yang boleh kita ambil pengajaran. Pada masa dahulu, adalah sekumpulan arnab. Di mana yang kita tahu, arnab ini terkenal sebagai sejenis haiwan yang lemah semangat. Kalau saudara perasan, arnab ni dia penakut sedikit perangainya. Kadang-kadang mereka ni ketakutan tanpa sebarang alasan yang jelas. Bila dia nampak manusia misalnya, dia segerlah, lari tak tentu arah macam-macam. Padahal kita hanya nak membelai, nak mendekati dia. Begitulah arnab bila duduk di dalam hutan. Satu hari sekelompok arnab berkumpul di tepi sebuah sungai. Mereka ketika itu sibuklah berkeluh kesah, meratapi jiwa mereka, semangat mereka yang kecil. Mereka mengeluhkan tentang kehidupan mereka yang sentiasa dibayangi oleh mara bahaya. Makin lama bersembang, masing-masing sudah menjadi semakin sedih, semakin takut, memikirkan nasib mereka akan datang. Ada di kalangannya yang berkata, malangnya kita ini lahir menjadi seekor arnab. Nak terbang, tak ada sayap. Nak kuat, tidak ada tenaga. Setiap hari ketakutan sahaja. Nak tidur nyenyak pun susah disebabkan arnab ini telinganya panjang. Maka bila telinganya panjang, maka pendengarannya itu menjadi tajam. Jadi mereka ini mengatakan bahawa hidup sebagai arnab sudah tidak ada ertinya. Daripada hidup menderita ketakutan, mereka fikir lebih baik mati sahaja. Lalu sekumpulan arnab ini mengambil keputusan untuk bunuh diri. Caranya dengan melompat dari tepi tebing yang tinggi dan sangat curam. Maka mereka pun berbondong-bondonglah menuju ke arah tebing. Ketika mereka lalu di kawasan pinggir sungai, mereka ternampak ada seekor katak. Yang mana katak ini, dia kerana terkejut melihat kedatangan arnab yang dalam jumlah yang ramai atau jumlah yang banyak, dengan tergesa-gesa si katak yang ketakutan itu tadi melompat pula ke dalam sungai untuk melarikan diri. Arnab ini ketika itu jadi berfikir. Adalah salah seekor daripada arnab itu mengatakan, wahai kawanku sekalian, kita berhenti dahulu. Jangan kita jadi takut sampai nak bunuh diri. Kawan-kawan dia heran, kenapa pula? Kata dia, cuba lihat katak tadi. Katak tadi bila ternampak sahaja kita, dia melompat takut bila melihat kedatangan kita yang ramai ini. Maknanya, bukan kita saja yang merupakan haiwan yang penakut. Bahkan ada lagi yang lebih penakut daripada kita, iaitu si katak. Mendengar kata-kata arnab ini tadi, maka fikiran dan hati arnab-arnab lain itu pun terbuka. Seolah-olah telah tumbuh keberanian di hati mereka masing-masing. Maka dengan riang gembira mereka mula merasakan diri mereka hebat. Kata mereka, kenapa kita perlu takut? Kan ada makhluk lain yang lebih penakut daripada kita. Maka kita mestilah semakin berani. Maka perlahan-lahan mereka kembali semula ke dalam hutan, meneruskan kehidupan dan melupakan niat untuk membunuh diri. Saudara, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah dongeng ini? Kalau kita lihat di sekeliling kita, ada masanya kita ini dirundung oleh malang. Ada orang seakan-akan merasakan bahawa nasibnya itu selalu tidak menyebelahi dia. Dia merasa dialah makhluk yang paling menderita sekali di muka bumi. Perlu kita ingat,
Sebagaimana Arnab tadi yang menyangkakan dialah makhluk paling teruk, bahawa sebenarnya ada yang lebih teruk daripada kita. Pandang sekeliling kita sekarang. Begitu ramai orang yang jauh lebih susah, lebih sengsara, lebih teruk nasibnya berbanding kita. Jika mereka yang hidup dalam kekurangan itu pun masih mampu menjalani kehidupan dengan tetap tegar dan tetap berjuang, maka kenapa tidak kita? Saudara, saya teringat akan satu kisah motivasi, iaitu kisah seorang penulis novel yang telah 60 kali novelnya ditolak oleh para penerbit. Tapi akhirnya novel beliau menjadi novel yang best seller, jualan terbaik sekali. Kita biasa mendengar kisah Harry Potter karya J.K. Rowling. Itu contoh pembakar semangat terbaik bagi para novelis. Sebelum era J.K. Rowling, ada lagi yang pernah mengalami nasib seperti beliau. Novelis seperti John Grisham yang terkenal bukunya itu A Time to Kill. Sebanyak 40 kali novelnya ditolak oleh pihak penerbit. Kalau tadi penulis Harry Potter J.K. Rowling, novelnya itu telah ditolak dan dibakul sampahkan oleh 14 buah syarikat penerbitan. Saya nak kongsi pada hari ini kisah seorang penulis namanya Kathryn Stockett, yang kita kenal novelnya iaitu bertajuk The Help, yang telah terjual lebih daripada 5 juta naskah. Novel yang diterbitkan oleh beliau tahun 2009 ini telah mencatatkan novel best seller. Bayangkan saudara, dia mula menulis novel ini pada tahun 2001 dan novel ini hanya siap pada tahun 2006. Dia telah bawa novelnya ini berjumpa dengan penerbit ini, berjumpa penerbit itu, tak berjaya. Dia kecewa atau putus asa? Jawapannya tidak. Dia menggunakan pula khidmat ejen untuk tolong menerbitkan novelnya itu. Kata dia, saya bawa ke sana kemari, tapi tetap saja ditolak. Katanya dalam proses itu 15 buah syarikat menolak novel beliau. Kemudian dia berjumpa lagi dengan ramai orang yang dia minta untuk bantu terbitkan. Campur tolak. 40 kali pula lagi novelnya itu telah dibakul sampahkan. Bayangkan saudara. Satu hari dia pergilah ke sebuah seminar untuk membangkitkan semangatnya kembali. Tetapi penceramah yang berceramah itu menceritakan pengalamannya ditolak novelnya sebanyak 14 kali. Kata Kathryn Stockett, macam mana dia nak bagi motivasi? Dia baru kena tolak 14 kali. Novel saya ditolak 40 kali. Tetapi dia tidak pernah kecewa. Novel itu akhirnya terbit setelah melalui proses 5 tahun menulis dan ditolak oleh penerbit selama tempoh 3,5 tahun dengan totalnya sebanyak 60 kali penolakan dan proses bakul sampah. Tetapi disebabkan dia memandang kehidupan ini sebagai peluang-peluang mencipta kejayaan, dia bukan seperti Arnab yang mudah putus asa. Dia bangkit daripada segala penolakan dan kegagalan itu, dan ternyata hari ini novel beliau The Help terjual lebih daripada 5 juta naskah. Maka saudara, janganlah memegang prinsip Arnab yang ingin bunuh diri hanya kerana kita ini merasakan kita malang. Teruskan kehidupan, Tuhan bersama orang yang bersabar. Jangan jadi orang yang lembik. Orang lembik amatlah buruk. Menjadi pemimpin umatnya teruk. Orang lembik jangan dipakai kerana kerjanya takkan selesai. Pemimpin lembik jangan diangkat kerana memimpin takkan bermanfaat. Kalau kita jadi orang lembik, hati lemah, fikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selidik, dijadikan pemimpin sangat tak baik, dijadikan tua tidak selidik, dijadikan induk langkahnya pendek, memimpin umat takkan selamat, memimpin bangsa takkan kuasa, memimpin negeri tak ada erti, kampung rosak, malangnya banyak. Mudah-mudahan kisah Arnab dan Kata ini tadi membuka minda kita untuk mencari kejayaan demi kejayaan dalam kehidupan kita ini. Sekadar itu sembang-sembang kita, bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.